Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, benar-benar. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Lain kan setup. Aku dah selamat Alhamdulillah berada dekat kampung, dekat Incheon. Yang masih lagi plan nak bertolak besok ke, lusa ke, lepas raya ke, on the way ke, jalan sangat-sangatlah sibuk. Banyak tutup jalan lah, ada yang kereta berhenti tepi jalan lah, buat jalan pun ada time-time raya ni. Aku doakan korang supaya semuanya lancar dan insyaAllah selamat korang sampai ke destinasi. Sekarang kita nak cerita pasal video yang viral semalam kemarin kot. Video berkenaan dengan ada tunjuk seorang peniaga, dia jual belon. Tiba-tiba ada macam kucak-kacir dekat situ yang katanya melibatkan pegawai ataupun anggota penguat kuasa DBKL yang tak beruniform. Macam itulah aku baca tajuk berita. Tapi dekat sekeliling tu ada juga yang pakai uniform. Katanya yang peniaga belon yang dekat tepi jalan tar tu dihalang. Lepas tu adalah dia punya tindakan macam korang tengok dalam video ni sekarang ni aku tunjuk ni, macam kasar lah dekat situ sampai berguling-guling macam tu. Dan video tersebut turut mendapat perhatian daripada Esko Adun UMNO. Sorry, aku bukannya game politik jadi aku tak tahu, tapi yang Datuk Dr. Akmal Saleh tu lah yang ramai orang suka tu kan. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah SOP di BKL boleh diperlakukan begini? Mereka ni orang yang buat ni sama ada lesen, tak ada lesen, betul. Itu salah kalau tak ada lesen, tak ada permit. Tapi kita ni sebagai orang manusia ada belah ihsan. Ni kan nak musim raya, biarlah dia nak menjaga sekalipun. Dan saya nak tanya juga, diperlakukan seperti binatang. Dia ni pun ada anak, dia ni pun ada isteri, ada juga saudara mara. Kalau tengok saudara mara dia, anak-anak dia tengok macam ni, apakah hati dan perasaan mereka? Dan tentu mereka sedih. Berat sangat ke kesalahan dia ni? Berat sangat ke sampai nak ditolak ke bawah ni? Sampai diguling, sampai nak ramai-ramai nak tangkap dia seorang ni? Dan saya nak minta juga kepada orang yang kenal Abang Belon ni, tolong maklumkan pada saya di mana Abang Belon ni. Saya akan minta pemuda saya cari dan kita akan minta lawyer pemuda UMNO untuk tuntut keadilan untuk dia. Dia adalah manusia, bukan binatang yang boleh diperlakukan sebegini rupa. Dan tolonglah ada belas ihsan. Dia nak raya, biarlah dia nak menjaga belon. Berapa sangat yang dia dapat nak menjaga belon ni? 2-3 jam, tak berapa sangat lah. Yang kamu nak buat dia macam binatang tu, kenapa? Tempat lain, orang yang duduk atas kaki lima, yang menjaga bertahun-tahun, tak ada pun kamu nak pergi roboh, tak ada pun kamu nak pergi tangkap. Abang yang jual belon ni, itu kamu nak berani tunjuk kuasa kamu. Tak, orang yang datang nak menjaga, cari rezeki, tak berapa banyak ni lah. Kamu nak tunjuk kamu hero, tak apa. Kamu nak tunjuk kamu hero, tak apa. Kita akan cari abang ni, kita akan lawan kamu di mahkamah. Tengoklah nanti, tak apa. Saya akan bawakan pemuda UMNO Malaysia akan lawan kamu. Kita akan tuntut keadilan untuk Abang Belon ni. Minta tolong, siapa kenal Abang Belon ni, tolong maklumkan kepada saya. Terima kasih. Namun, ada namun. Okey, kalau kita tengok video tu, dia macam penjual belon tu yang jadi mangsa kan. Tapi tiba-tiba di BKL dulu yang keluarkan, orang kata yang buat laporan polis dulu. Gitu. Sebab apa? Ini adalah berita petikan daripada Berita Harian lah. So tajuk dia cakap isu rampas belon, penguat kuasa di BKL buat laporan polis. Terlebih dahulu di BKL kata dia akan menjalankan siasatan lanjut dan mengambil keterangan daripada semua anggota di BKL yang terbabit dan juga akan meneliti balik SOP dalam tindakan penguatkuasaan supaya perkara yang macam dalam video tu dapat dielakkan lah. DBKL juga berkata tindakan penguatkuasaan ini dilaksanakan tanpa mengambil kira latar belakang kaum. Dengan tindakan penguatkuasaan diambil berdasarkan peraturan yang ditetapkan. So ini cerita daripada pihak DBKL berkenaan dengan kejadian tu lah. Penjaja tanpa lesen lain dah bagi kerjasama dan beredar lah daripada kawasan tu. Tapi seorang penjaja belon tu, macam dalam video tu, tak nak mematuhi arahan dan terus berniaga seperti biasa walaupun sudah diberi teguran sebanyak 2 kali. Dan ketika teguran ketiga diberikan, penjaja belon itu bertindak agresif dan berlaku sentuhan fizikal apabila beliau
penjajah belon itu menolak petugas penguat kuasa yang sedang menjalankan tugas. Situasi menjadi tegang apabila beberapa penjajah lain cuba campur tangan, namun keadaan berjaya dikawal dan ditenangkan tidak lama kemudian. Tiada kecederaan dilaporkan. Itu adalah cerita side di BKL, bukan aku yang cerita lah. Jadi aku rasa laporan polis pun dah dibuat. Kita biar polis yang siasat. Kita harapkan ada tindakan yang akan diambil lah kepada siapa-siapa yang bersalah. Namun ada lagi. Yang ni daripada Media. Aku tunjuk Media pula dah pembeli dakwa penjual belon paksa ibu bapa beli RM20 satu belon. Aku macam benda ni ada kaitan dengan cerita di BKL semalam kan? Dekat sini dia ada cerita pasal penjual belon yang lain, bukan yang kena dengan di BKL tu. Korang ni kan. Dia cerita dekat sini. Itulah di media sosial sebuah komen mendakwa ada penjual belon tanpa lesen menggunakan taktik halus dengan menyasarkan kanak-kanak sebagai umpan untuk memaksa ibu bapa membeli. Dan tak ada kena-mengena lah dengan tu. Cuma biasalah sebab benda tu berkaitan dengan yang penjual belon. Ada orang komen pula, netizen komen. Cerita pun tak, tempat saya ada penjual belon. Tempat kau lah. Ni cerita pasal semalam. Korang ni netizen kan, suka hati je saja nak bagi nampak macam teruk sangat kan. Wallahualam, aku tak tahu. Jadi apa-apa pun kita doakan yang terbaik. Okey, kita bersangka baik. Part yang peniaga pun aku doakan yang terbaik. Mungkin tahun ni bukan tahun yang untung, mungkin Allah bagi rezeki untuk tahun ni, takat tu je. So kita pun dah usaha, jadi Allah bagi banyak tu, kita redha, kita bersyukur. InsyaAllah aku doakan korang ada rezeki yang lagi banyak lagi di masa hadapan. Dan pihak di BKL, okey, teruskan buat apa yang dah dipertanggungjawabkan. Dan betul lah tu, mungkin katanya nak tengok balik SOP dan sebagainya tu, bolehlah orang kata bagi tambah baik lagi. Alright, kalau korang suka dengan video ni bolehlah share. Kalau ada sebarang komen boleh komen kat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, tekan butang lonceng untuk notification video-video pada channel daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, sorry aku dahaga kan, pukul 5.30 kot kan. Semuanya dimurahkan rezeki, mudahkan urusan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya ada batin kalau aku tak berjaya nak buat video, nak wish korang selamat Hari Raya. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye. See ya. Tak payah gaduh-gaduh kan. Makan. Selamat balik kampung. Bye bye.